Nak tanya Haji Nabil lah. Ya. Dah ready ke nak berfashion di pagi raya? Alhamdulillah lah, abang ni dah 10 tahun bersama jenama baju Melayu terkenal kan. Ya. Jadi persiapan baju raya tu setakat ni tak perlu risau lah. Memang Sentiasa ready lah. Kalau besok tiba-tiba raya ni, sedia. Wah, tapi bukan abang je yang ready kan? Siapa lagi? Siapa lagi yang ready? Of course lah 100 plus pun sama. Yes. Of course lah 100 plus pun dah prepare je Nabil. Betul, sebab raya ni awal lagi fresh dengan 100 plus. Bagi tenaga untuk gaya, stamina untuk beraya dan style tetap on point sambil kekal terhidrat. Wah, jadi untuk itu kita bawakan ke studio Creative Director dan Founder of Charles, orang penting di sebalik koleksi 100 Plus X Charles, Ya. Shalma Aina. Hari Raya, selamat berhari raya. Ayo kita sambut raya, raya buat macam raya. Hari Raya, selamat berhari raya. Ayo sayang kita raya, raya buat macam raya. Okay. Ring, mana kau no nervous ring, tanya bila nak balik, jangan pula tak balik. Cing, no ayah kau pula. Cing, kata mana dah bising, balik naya dah pening. Amazing. Terima kasih Nami. Shalma, Aina dan juga penampilan istimewa daripada Nami. Yes. Kau patut kerja dengan aku tau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah hari ni dia model. Hari ni Jadi model, model pula hari Lain ni. Nami, dahsyat Nami. Wah, jadi spokesperson gitu. Ya. So itu dia tadi sedikit catwalk fashion show daripada Shalma X 100 plus Jangan Dia Shalma Dia 100 Charles. plus X X Charles. Charles. Jo, nepuk duduk. Okay. Ni. Wah. Sila Nami. Ya Allah, hai. Sorry bukan Nami. Apa dia nama apa? What's your name? Nami Shaw. Nami Shaw. Nami Shaw Okey. Jom kita Alright. sembang sikit pasal Collaboration. 100 plus X X Charles ni. Charles. Cerita sikit. Betul Nabil ni. Dah buka lah. Buka ke tak tadi? Saya membawa. Siang tadi punya puasa membawa sampai ke malam. Okay. Alright, Shalma, Yes. tentang kolaborasi 100 plus X Charles. Okay, so masa first 100 plus datang kat kita orang dekat Okay. Charles, diorang nak buat something yang fresh lah, something yang different, lain daripada lain. Betul. So diorang kata they wanted to do baju raya for 100 plus. So masa tu pun memang at first kita orang macam rasa macam baju raya for 100 plus. Macam mana nak So it's something yang very macam innovative, something yang baru lah. So kita orang took on the challenge and then kita orang buatlah satu baju yang tak larilah design dia daripada kita punya traditional punya baju, which is baju Melayu ni. Tapi kita ada twist tu. Kita add on that Charles punya element. Wah, diri mi, Wow, tengok mi. come on, dah model. Sila. Acuk pusing-pusing belakang. Dapat tak? Nami. More passion. So kalau nak tunjuk Nami, sekejap Nami. Membawa. Pusing-pusing belakang. belakang. So this one kita orang add on the element belakang ni, kononnya macam breathable. Breathable. Nak bagi udara, time-time pergi open house, tak Betul, panas. tak Nampak kat panas. sini pun kita orang add on detailing. Cantik lah. Sports punya detailing. Bau ketiak. Bawa Nami. kejap. Itu tak breathable. Tak, dia ada tu lubang tu. Tak lubang-lubang ni. So we Wah. add on all the elements lah. And then instead of pocket baju Melayu kat depan, kita letak kat tepi. Samping pun adjustable. Saya ingat Nami masuk taekwondo tadi. Maklumlah 100 plus. Cakap. Actually, why not? Why not? So di baju ni boleh pakai lah kat mana-mana. Betul. Sports Tapi and my first impression tadi masa nampak Nami kat Jujur, luar. jujur. Ni jujur. Nak satu, saya nak Nak sepasang. lihat ni? Saya nak sepasang sebab Boleh memang adjust, Ashwa? sebab dia terus nampak apa tu? Nampak macam segarnya Nami. Segarnya Nami malam-malam nak, ni. Saya pun nak nampak seperti kesegaran Macam itu. fresh. nampak Something fresh. baru kan. Betul. Sebab Tanya Salma, you made it. Amazing. You made it. Yes.
Sekarang ni tinggal nak buat baju untuk Olimpik je lah. Oh. Mana tahu, who knows. Sky is the limit. Sky is the limit. Jangan risau. Nami pula nampak segar gitu. Alright. Macam mana dengan berpakaian shawls dengan 100 plus di tangan. Alright, itulah tu orang kata ni musim Ramadan Raya. Betul. Ya. Kan jadi 100 Plus berkolaborasi dengan Shawls ni untuk bawa makna baru tentang fresh. Sebiji lah Mi, sebiji exactly. Wow, Okay. amazing. Sebab apa? Fresh ni kalau kita tahu dia menggabungkan gaya Yes. dan hidrasi. Yeah. Supaya bukannya nampak bergaya tapi kita sentiasa kekal segar dan bertenaga Betul, sepanjang hari. Yelah, lagi-lagi pergi open house. And lately panas, hari ni pun panas. So dia macam perfect lah. Baju sejuk, Ya, baju sejuk. tekak pun sejuk. Nami, share lah pasal material pula. Apa dia? Material I share lah. You okay, first apa Alright. perasaan you bila you First pakai? perasaan, ini bukan sekadar kita cakap fresh tu sebab 100 plus saja. Yeah. Ini sebabkan material kain tu sendiri. I Maknanya- tak tahu sebenarnya ini maknanya- material apa. Maknanya kain ni direndam dalam 100 plus. Kalau zoom boleh nampak Nampak. bubble yang macam dalam botol. Yang paling penting baju ni dia memang cool, Yes. gila dan juga fresh, sebiji macam 100 plus juga. Ya. Yang orang kata macam Shalma tadi pun dah cakap, baju ni ibarat bernafas. Cuba dengar. Oh yelah, breathable bahasa Melayu. Baju ni ada insight. Itulah bawah ketiak dia. Tapi betul sebab saya sendiri personally saya suka kain-kain yang jenis kita nampak ringan tau. Dia nampak macam ringan. Nampak Tapi pandai lah macam you tadi first effortless. impression you pun you cakap you suka kain. Tapi betul kain ni adalah salah satu yang kita orang akan make sure untuk dapatkan kain yang macam dia jatuh cantik. Ya, Tapi terletak kan? terletak tapi dia tak terlalu tebal untuk rasa rimas. Macam baju ladies pula. Macam you pun buat selesa but at the same time ada Correct. elegance So punya design. elemen-elemen selendang ni pun samalah untuk highlight yang macam belakang tu. Macam ada airflow and then kat sini this one is memang our famous skirt lah. Kita orang Betul, buat ada wrap button skirt. kan? Yes. Ah. And then selendang sama belakang kalau tengok kat belakang ni pun ada detailing 100 plus. So kita orang try to make it macam subtle and then tapi still nampak cool lah macam tu. Memang nampak Memang cool. cool. Macam apa yang tengah model-model Shalma buat ni. Good job guys. Amazing job. Yes. Okay, pose. More. Pose. Come on. Come on. Energy, more Yes. energy. More energy. Nami. Cantik. Ya. Lepas tu dengan cerita 100 plus pun ada something special untuk semua. Betul ke ni? Apa Semestinya cerita? lah kita datang ni bukan datang saja-saja. Bukan kosong lah. Bukan kosong. Sebab jika korang belanja minimum RM35 je dalam satu resit, Okey. korang layak menyertai peraduan dan berpeluang memenangi koleksi baju raya 100 Plus X Shawls. Okey, bermula hari ini sehingga 17 Mac. Wow. Satu resip Dalam satu resit. RM35 je? RM35 je. RM35 je. Menyesal lah. Shalma punya modal lagi banyak. Shalma punya modal lagi banyak Ini tau. orang kata marketing. Marketing. Jadi kalau nak dapat sekarang, korang boleh join terus di live stream special Pinyang. TikTok sekarang sehingga pukul 11 malam nanti. Okey. So korang boleh beli 100 plus dan menang koleksi ini. Malam ni dah boleh start beli dah. Dah boleh dah. Boleh minum untuk sahur besok pagi. Ya, betul. Lepas tu ada chance untuk menang. Saya nak cuba. Betul. Kena Saya nak cuba. saya nak Kena cuba. Tak, cuba. lagi-lagi sekarang musim orang more bersukan kan. Apa Ah. semua. Alah. Berborong je buat banyak. Ni boleh ni main pickleball ni. Okey, Boleh. Mi. Kenapa kita perlu ambil 100 plus sepanjang bulan Ramadan ni, Mi? Semestinya lah sebab inilah bulan yang sesuai orang kata. Betul. Sebab dia apa orang kata tu? Membantu Membantu hidrasi kita. Yes. Kan, membantu menghidratkan badan dengan lebih baik berbanding air biasa. Kerana Kerana apa? kerana apa? 100 plus dia mengandungi elektrolit yang membantu menggantikan cecair dan garam mineral yang hilang akibat aktiviti harian, cuaca panas serta berpuasa. Tu orang lain tu. Mi, kau boleh membaca. Lagi Nami, Hebat, lagi hebat. lagi. kerja. Kita sambung lagi. Sambung. Jadi dengan perhidratan yang lebih optimum ni kita dapat kekalkan tenaga lah. Okey, tenaga dan sentiasa segar sepanjang hari. Wah. Macam itu. Tapi Macam like Nami dari pagi sampai malam on the ni real segar, side, kan? Tapi memang kan bila korang minum 100 plus apa? Ini Lain memang lah. minuman kita lah yang memang kita minum untuk. Itu yang hari-hari Pressure, ni kan? bukan jual punya. Memang kalau Saya pula bersukan tengah hari ke- tadi dah kena. Lepas tu, okey. Sebab itulah dia kekal bertenaga. Okey, kita tengok 100 plus, ada 100 plus zero original Ya. yang macam Nami pegang tu zero original ke? Yang ni peach. Zero bel. peach yang baru ni. yang Tak ni, rasa yang je. baru ni. buka zero lah, rasa peach. lah. Lepas tu 100 plus lemon lime, lepas tu 100 plus active. Okey, Mi.
cerita sikit yang peach apa, yang original apa, Okey. yang lemon lime. Zero macam Seperti mana? yang kita semua nampak sekarang ni Ya. kan, banyak variasi 100 Dia plus. pinyang ke? Yang, You dah jadi yang pinggang telah kan? kita bawakan. Kan, jadi 100 plus zero dan zero peach Banyak ni, watak. perisa terbaru, Ya. 100 plus zero peach ni memang sesuai lah. Sesuai untuk orang yang nak terus workout atau main sukan selepas berbuka. Macam kami ni orang-orang workout. Macam Oh, Nabil dia bukan workout apa, workout lah. Nabil? Nabil dia work smart punya. Dia tak workout. Jadi 100 plus zero peach ni dia memang ngam lah kata. Ya, Sebab ya. dia memang tanpa kalori punya dan tetap padu. Padu. kan? Ni kalau kau sambung lagi macam tu, aku panggil kau Bos Jim ni. Banyak watak dia bawa malam kita ni. nak cerita pasal perisa lemon lime Oh, pula. okey, okey, Silakan. okey, go, go, go. Silakan. Rasa limau padu. Jadi kalau masa berbuka tu dah makan yang buat berat. Ya. Kau pergi bazar, bawa berdua-dua. Cuci. Cuci balik. Cuci. Masuk 10, cuci. Minum 100 plus lemon lime ni terus lagi fresh. Sebab Ya. memang power, dia memang kena dengan tekak kita time bulan puasa. Kena kita Nami, memang kena. Bukan nak cakap apa lah. Kita semua membesar dengan 100 Ya, plus lah. betul. Memang pun. Ada satu lagi. Ada lagi. Apa lagi? 100 plus aktif. Yang ini tanpa karbonat. Ni look time-time demam. Betul kan. Minum ni ibarat memang orang kata tu dapat hidrasi balik dengan kau-kau gila. Alright. Jadi dia tak berkarbonat, lembut je bila masuk dalam perut tu, tak terasa mencucuk sangat. Lembut Okey, je. lembut je. Jadi dia hydratekan badan kita selepas seharian dah berpuasa tu. Kalau jenis yang masuk angin cepat lah apalah boleh, Boleh. tanpa karbonat punya. Boleh. Alright. Clear. Clear. Bagus Nami. Membaca. Beli RM35 satu resit dapat Baju. dapat baju. Lepas tu kebaikan minum 100 plus pun kita dah dapat. Boleh pilih nak yang mana. Tahniah kepada Shalma kolaborasi bersama yes. dengan 100 plus ni bersama dengan Nami. Tahniah abang akak-akak model kita. Yang penuh gaya Yang malam penuh ni. gaya. Tak ada kamera pun ambil benda tadi. Tapi it's okay. It's okay. Alright. It's okay. Just nak bagi tahu raya ni lebih fresh dengan 100 plus, keseimbangan antara fashion dan fungsi supaya anda kekal segar sepanjang musim Ramadan Raya insya-Allah. InsyaAllah. Guys, thank you. Thank Guys, you, Shalma. Next week pun ada Ada. Kita marketing kau-kau punya. Marketing Kita sungguh-sungguh jumpa. ni. Kita Okay. jumpa lagi next week. Kekal fresh. Okey. Alright. Video yang korang tengok tu pendek je. Kalau korang nak tengok video yang panjang, korang boleh tengok dekat Astro Go, okey?